Muraknya kalau lah tempat kita, dah. Ada orang alim ataupun ada orang waruk lagi alim, maka kita kena pergi mengaji dengan dia lah. Ataupun aula dia dulu. Dia murak situ buat tepi. Dah. Ni nari misal dalam kampung kita banyak orang pandai. Tapi setengah nak dapat ilmu je kena merantau. Kena susah. Gido jauh daripada keluarga. Apa tak ada syarat tegah sangat di situ pun. Pergi jauh. Supaya apa? Supaya nak mengaji. Musafir jauh supaya nak mengaji. Itu molek. Tapi setengah daripada dia tu, kalaulah ada guru dah di dalam kampung, hak eleng. Nampak? Guru di dalam kampung hak muktabar. Kita ambil dia dululah. Kita tak boleh